Okay, dalam banyak-banyak ingredient dekat sini, yang mana satu yang boleh menggemukkan? Antara bahan-bahan yang ditunjukkan, Skippy peanut butter, gula dan Hershey syrup adalah yang paling tinggi kalori dan lemak. Yang paling sihat dekat sini? Antara yang paling sihat di sini ialah kismis. Lagi satu kan, let's say kalau kita dekat supermarket kan, and kita tak tahu nak masak apa ataupun nak makan apa, korang boleh buka je Google Gemini Live macam ni, tengok aku buat Lepas tu juga dia boleh cakap Melayu tau, tengok macam mana aku buat. So tolong suggest apa yang aku boleh masak dengan ingredient ini dengan ini. Baiklah, mari kita lihat. Anda boleh cuba buat cuci mulut yang kreatif. Mungkin sandwich. Dia suggest buat pencuci mulut. Bila makan ni boleh sakit perut tak? Bruschetta chips ni biasanya selamat dimakan dan jarang menyebabkan sakit perut. Tak, let's say kalau korang tak jumpa barang korang macam nak cari barang yang hilang, korang just buka je Google Gemini macam ni. Dia boleh tolong korang cari barang tau. So, can you help me find the red flower? Okay, I see the red flower on the person in the middle, standing in front of the escalator. Dia cakap bunga belakang tu.